Hai, selamat datang ke channel aku bosku. So apa khabar semua? Alright, so untuk video kali ini guys, aku nak tunjukkan dekat korang seperti mana yang aku janjikan. Aku nak tunjukkan dengan korang perbezaan antara rod aftermarket, connecting rod dengan yang rod standard lah, dari segi sizing dan sebagainya. So, untuk video kali ini aku nak tunjukkan bore up connecting rod kit daripada Umar Racing. Sedikit sebanyak kita tengok lah apa yang Umar Racing sediakan dalam dia punya packaging ni. So, sekejap lagi kita unboxing, plus kita nak tengok juga dari segi perbezaan dan kenapa perlu kita tukar rod ni lah, lebih-lebih lagi bila kita dalam modi. Let's check it out guys. Alright, jikalau korang beli aftermarket punya connecting rod, lebih-lebih lagi untuk yang Umar Racing lah, bore up strong and durable connecting rod kit. So yang ini yang aku ambil ni LC punya, so dia memang compatible juga. Kalau korang nak pakai yang Y punya, ambil yang LC 5S punya rod lah. So ini Yamaha 135 LC 4S ataupun 5S. So ini 5S sebenarnya. So 5S ni boleh masuk dengan Y15 untuk pengetahuan korang. So let's check it out, Umar Racing punya rod. So packaging dia memang nice. Yes bosku. So this is dia punya rod, bearing bearing rod dengan dia punya pin lah. Kita masukkan sekali dalam macam ni. Baik, kita tahu tepi yang ni. Kita tengok dari segi dia punya rod dulu. So dalam dia lagi, yes, instruction lah. So ni tak apa, tak tepi dulu guys. So kita tengok dia punya rod dulu. So ini 5S ni ya. So kita tengok dia punya rod dulu. Apa beza dengan yang rod standard? Kenapa orang cakap bila kita pakai spek besar ni, so elok-eloknya kita tukar rod? Sebab apa? Sebab apa kan? So alright guys, aku ada juga rod standard. So let's check it out. So ini rod standard LC135 guys. Rod standard LC135. Alright, so kenapa bila orang cakap bila korang dah bore up korang punya motor ataupun erti kata lain dah tukar blok besar lah, kenapa bila kita pakai blok besar kita kena tukar dia punya rod? So rod ni berfungsi as pemegang korang punya piston. So bila compression berlaku dia akan ke bawah, naik ke bawah macam ni. So ini rod ni yang menjadikan pemegang piston lah, compression. So jikalau korang bila dah orang kata bore up lah, besarkan korang punya blok kan, so compression akan jadi lebih kuat lagi. So lebih kuat. So bila lebih kuat, mana katanya dari segi ketahanan rod standard ni tidak bersesuaian. So that's why korang kena tukar yang aftermarketnya rod lah, which is lagi durable, lagi strong, lagi orang kata tebal lah. So dari segi dia punya durability lah untuk aftermarket punya rod ni. Jom kita tengok lebih perinci berkenaan rod ni. So mungkin ada di antara korang yang ingin tahulah bagaimana dan kenapa perlu ia tukar. Salah satu sebabnya kita tengok dari segi sizing rod ni sendiri. Korang tengok perbezaan dia. Yes bosku, yang ini dari segi diameter width dia, kelebaran dia, memang ini lagi besar lah kalau kita tengok, betul tak? Yang ini lebih tebal lagi berbanding dengan yang standard. Kita tengok guys, ketebalan. So ini lagi tebal guys. So bila compression berlaku, inilah yang bertanggungjawab untuk memegangkan anda punya piston. So solution dia kita tukar rod aftermarket. So korang boleh tengok perbezaan dia guys. So ini yang lagi tebal, Umar Racing. So yang aku ambil ni Umar Racing lah. Kalau brand lain tak tahulah. So kalau orang nak pakai FZ punya pun ok, tak ada masalah, sebab FZ punya rod pun tebal juga. So that's why kenapa tak compatible, salah satunya disebabkan dia punya sizing sendiri. Nampak?
memang kecil. So dari segi ketahanan, korang pun akan tahu bila compression berlaku kuat. Kalau kita tengok yang kecil ni, Allah, so memang tak kuat lah. But actually boleh pakai yang standard ni, but make sure eloknya kalau yang spek 63 ke atas lah, kita tukar rod ni. Kita tukar rod. So that's why lah. So itu dia perbezaan lah untuk rod yang standard dengan aftermarket punya rod, iaitu Umar Racing punya rod. So you guys make sure anda upgrade anda punya motor mengikut kriteria yang diberikan supaya motor korang boleh pakai lebih lama lagi guys. Boleh pakai lebih lama. So itu yang kita nak. At least kita modi ni orang kata boleh pakai lama lah. Kita tak nak modi dalam beberapa bulan saja dah kena buat baru balik. So itu yang kita tak nak. So suggestion aku, modi ni ikut kriteria yang diberikan. Kalau nak best lagi, walaupun spek 62 ke bawah, kita tukar rod lah, baru best. Kita lagi tahan lah. So itu saja untuk video kali ini. So insyaAllah dari semasa ke semasa aku akan update untuk video-video lagi yang lebih menarik. So kepada you guys, terima kasih yang sudi subscribe ataupun sudi menonton video aku amat hargainya. So insyaAllah dari semasa ke semasa aku akan buat perbezaan lagi antara barang-barang yang standard dan barang-barang yang racing. Tapi sebelum tu aku perlukan sokongan daripada you guys juga untuk subscribe aku punya channel, plus tekan butang loceng untuk notifikasi. Dan please put the thumbs up like kalau korang suka video-video aku guys. So alright, kita akan bertemu pada video yang akan datang. So video akan datang guys. Memang untuk minggu ni insyaAllah aku pack dengan schedule untuk aku buat lah video-video motor ataupun perbezaan barangan yang akan datang ni. So kepada you guys, subscribe, thumbs up, and please put thumbs up like kalau korang suka video aku guys. InsyaAllah kita bertemu pada video yang akan datang. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.